Amo nak cerita sikit tentang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ni. Kalaulah kita lihat dia hari ini bersemangat sokong Palestin, kebebasan Palestin dan juga sebagainya, Gaza. Dengan sebab benda ini bukanlah baru bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Semenjak hamba kenal dia pada tahun 1968 masa itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di dalam ABIN dan juga WAMI di Riyadh dan juga Rabitah Al-Islami, Arab Muslim League, Islamic World di Saudi Arabia. Beliau telah berjuang dengan bersungguh-sungguh membela dan menyokong perjuangan Palestin. Berarti kalaulah kita kira hari ini dah hampir 60 tahun lagi dah atau 50 tahun lagi dah. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita berjuang untuk Palestin. Dan alhamdulillah hingga sampai hari ini semangat perjuangan Palestin beliau tidaklah luntur dan jadi contoh kepada kita untuk berjuang menegak dan membebaskan negara Palestin dan juga Gaza. Takbir. Dan sebagai perhatianmu yang kedua, kalaulah slogan kita ya Khaybar ya Yahud Jaish Muhammad Saufa Ya'ud. Amo tafsir dia kata Saufa wa tubik kata Saufa. Khaybar ya Yahud Jaish Muhammad Ya'ud. Sekarang dah datang dengan sebab anak-anak kita yang sanggup berjuang di atas kapal berpuluh-puluh hari ditahan oleh penama tentera Zionis dan juga dianiayai dan juga penama disekap. Mereka ini adalah tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali untuk membebaskan dan merdekakan negara Palestin. Dengan sebab itu insya-Allah kita selepas ini tidak ada lagi ya Khaybar ya Yahud Jaish Muhammad Ya'ud. Berarti sedang kembali, bukan akan kembali. Dengan sebab kita tak mahu lagi akan kembali. Dengan sebab yang hadir sini berjuta-juta dan umat Islam seluruh dunia semuanya tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan Palestin dan Gaza. Bukan lagi akan. Sekarang pun dah mula mereka berjuang, berjihad dan berperang dengan cara mana saja, psikologi ke, diplomasi ke, apakah, untuk mengalahkan dan menghancur musuh kita bersama Zionis Israel ini. Ini sebagai ingatlah, tapi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah nak minta sahabat Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Bapa Abdul Rahman, supaya dia berdoa sebagai doa kunut nazilah ini. Dengan sebab Bapa Abdul Rahman ini orang yang banyak pengalaman dalam masalah doa-doa, lebih lagi beliau berhadapan dengan masalah yang kita tidak didugai sebagaimana beliau. InsyaAllah amasirahlah kepada beliau untuk berdoa kunut nazilah ini dan untuk pembebasan Palestin dan kemerdekaan Palestin dan Gaza.